Hari Sukan Sekolah SKSP. Okay guys, aku dekat kantin sekolah. Sama suasana macam dulu guys. Korang tengok, tempat dia pun sama sangat. Rindu sangat sekolah ni weh. Yang ni pula kawasan padang dia. Korang tengok, wah, sambil tu tengok budak-budak main, sambil tu juga kita beli makanan guys. Korang tengok, wah, sama sangat suasana macam dulu guys. Okay guys, aku dengan kawan aku nak pergi kemah. Kat kemah tu tempat mak bapak duduk, ada hadiah jambatan bertuah, ada galeri depan dia tu. Kita nak cari kursi. Yang ni kawan aku guys. So kita cari kursi dulu. Kita ada kat bawah kemah ni guys. Sementara kita duduk kat bawah kemah ni, kita tengok budak-budak ni pula guys. Kita tengok apa yang dia buat ni guys. Aku pun tak tahu guys. Ni budak KRS, tentu tak silap aku guys. Dia orang tengah menari ke apa ke, aku tak tahu. Kawan tu mungkin lah. Aku ni tak tahu sangat. Aku dah lama sangat tinggal sekolah guys. So kita tengok ni mak bapak dia orang, tengok dia orang buat persembahan. Kat dalam galeri ni pula ada macam-macam barang yang sama. Ada t-shirt, seragam, sijil, pingat. Wow, boleh katakan banyak sangat guys. Wow, hebatlah sekarang. Okay guys, yang bahagian ni pula tapak perkemahan, replika tapak perkemahan. Ada unggun dia sekali guys. Bahagian ni pula ada gambar-gambar, info-info diorang. Wow, banyak guys, memang banyak. Seterusnya kita tengok bahagian belakang. Ini lagi mantap guys. Ada replika dia, ada info dia, ada dia punya panduan. Wah, comel kawan aku guys. Comel. Wah, memang boleh katakan maju sekarang SKSB. Ni guys, suasana dia guys dalam galeri ni guys. Sejuk sangat guys. Sejuk. Wow, memang seronok guys duduk dalam tempat sejuk macam ni guys. Wah, sambil-sambil tu kita ambil gambar guys. Okay guys, bahagian part sekali. Nostalgia dia, ada awal penubuhan dia. Ada bawah dia tu ada gambar kecil tu. Lepas tu dia ada aktiviti gambar diorang, craft tangan, bahagian peralatan dapur, dan itu saja. Okay, bye.